Hadis 1 Imam Nawawi, keutamaan niat dalam amalan. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia mahu mencari habuannya, atau kerana seorang perempuan yang dia mahu kahwininya, maka hijrahnya ke arah perkara yang ditujuinya itu. Amalan baik jika diniatkan bukan kerana Allah, seumpama kerana riak, menunjuk-nunjuk atau kerana suatu tujuan duniawi, maka ia tidak memberikan apa-apa faedah. Contohnya, solat dan bacaan Al-Quran hanya untuk menunjuk-nunjuk, bukan kerana Allah. Mana ini? Dan dia ada. Penat aku solat sunat isyak. Sia je benda ni. Buat masa. Angin. Ulama ada berkata, boleh jadi suatu amalan kecil menjadi besar kerana niat, dan suatu amalan yang besar menjadi kecil kerana niat. Sesuatu amalan dibalas berdasarkan niat pelakunya. Contohnya, sedekah hanya untuk dipuji. Hello guys. Hari ni saya nak buat amal jariah sikit. Hari ni saya dapat rezeki banyak. Dan hari ni saya nak sedekahkan orang yang lebih memerlukan. Jom, ikut saya. Tu dia pakcik tu. Jom, sedekah. Assalamualaikum pakcik. Hari ni saya ada duit sikit, ada duit lebih sikit. Saya nak sedekahkan untuk pakcik. Semoga pakcik guna duit ni untuk beli makan atau benda yang pakcik nak. Semoga pakcik tidak kelaparan lagi lah. Hadis ini terpenting dalam Islam dan paling asas wajib tahu dan wajib memahaminya, kerana hadis ini mewakili 1/3 daripada amalan kita sebagai seorang Muslim. Amalan dengan hati, lisan dan anggota badan. Setiap amalan bergantung kepada niat ikhlas, beramal untuk Allah semata-mata. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Oleh itu, buatlah amalan 100% hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.